Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang kalau dia suka kecek ke, tak hidup dia. Tak hidup dia. Nak kecek semua. Nabi kata siapa kecek banyak salah. Kalau orang tu 10% daripada pekecek pe tu salah. 10%. Kalau dia kecek 10%, so baru salah. Kalau dia kecek 100%, 10%, 10 dah. Kalau kecek 1000, 100 dah. Bunyi 10%, tapi banyak kecek tu banyak kesalahan. Tu. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma nawwir qulubana binur hidayatik. كما نورت الأرض من شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب يسر لنا ولا تعسر علينا. قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صدق الله العظيم. Maha benar firman Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pertama sekali sama-sama kita memanjatkan setinggi-tinggi bahagian syukur dan terima kasih kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita semua untuk sama-sama kita melakukan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala dengan amal-amal soleh, cara kita ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita baru selesai mengerjakan kewajipan kita pada bulan Ramadan yang lalu, yang lepas. Malam ni malam yang ke 11 dah lebih kurangnya, 11 Syawal ataupun gitulah. Seminggu lebih dah kita masuk bulan Syawal. Maka kita baru melaksanakan kewajipan berzakat dan puasa Ramadan. Maka muhasabah kita di atas apa yang kita laksanakan dan kita lakukan pada bulan Ramadan yang lalu, mudah-mudahan menjadi titik tolak dalam kehidupan kita ni, supaya kita ambil panduan yang kita duduk dalam madrasah Ramadan sebulan yang lepas. Bulan Ramadan yang sebulan tu kita duduk dalam madrasah Ramadan, maka kita bawa dirilah sebelah bulan pula hak lain sebelum nak temu dengan Ramadan akan datang tahun depan insya-Allah kalau panjang umur. Maka muhasabah kita dengan Ramadan kita duduk baru ni, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan jadi orang takwa dengan sebab Ramadan. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dapat ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita berlatihnya dengan puasa, mengekang hawa nafsu kita. Walaupun lapar, tapi Tuhan kata puasa, maka kita puasa. Itu ketaatan kepada Allah. Walaupun kita ngantuk, letih, kita berterawih. Walaupun kita tak apa nak cakap lah mana, kita baca Quran. Ni didikan madrasah Ramadan sebulan baru ni. Kita tak boleh berhenti sampai ke Ramadan dah. Kita nak bawa start pada Syawal ni, gapo kita berlatih, kita nak bawa diri lah. Ibarat kalau cah bateri sebulan, boleh tahan 11 bulan pula. Bulan Ramadan ni ibarat cah bateri. Sebulan kita nak bawa diri 11 bulan hak lain. Kita tak sih kita jadi orang panggil hamba Ramadan. Tak sih.
Kita nak jadi hamba Rabbani, bukan jadi hamba Ramadhani dak. Kalau buat amal ibadat semata bulan Ramadan, orang panggil hamba Ramadan. Tapi kita ni hamba Rabbani, hamba Allah. Nah, yang melaksana, yang menciptakan bulan Ramadan, yang beramal kita dalam bulan Ramadan dengan kelebihan Tuhan bui, maka kita ni bukan hamba Ramadan tapi hamba Rabbani, hamba Tuhan kita iaitu Allah Subhanahu wa taala. Okey. Kita pakat muhasabah. Mudah-mudahan gapo kita latih, kita buat, boleh memberi kesan kepada kehidupan kita. Sebab takwa, takwa ni apabila orang ada dengan sebab puasa saat ni, dia akan menembikkan sifat-sifat mahmudah. Iaitu ta tu sendiri, ulama kata tawadhu, merendahkan diri. Lawan dia takabur. Qaf, qanaah, iaitu mada dengan apa yang Tuhan tentu dalam kehidupan kita cukup, kalau rezeki dan sebagainya. Qanaah, wara, iaitu kita beringat dan berhati-hati dalam tindakan kita. Iaitu yakin. Ini orang panggil huruf. Takwa tu sendiri, takwa tu sendiri dari segi jawinya lagu itulah kata ulama, tawadhu, qaf, qanaah, wa tuwara, iaitu yakin. Maka sifat mahmudah belaka tu. Apabila orang boleh takwa dengan sebab puasa saat ni Tuhan nak beri takwa, mudah-mudahan kita dapat. Kalau tak dapat, masalah dari segi puasa kita tu. Nabi kata ramai orang puasa dapat dahaga je boleh. Kelebihan tak ada. Tu na'udzubillah lah. Mudah-mudahan kita dapat cahaya ketakwaan dalam diri kita, boleh suluh kehidupan kita sehingga kita pejam mata buat selama-lamanya, insya-Allah. Okey. Jadi pada malam ni hamba nak rujuk dalam kitab Penawar Bagi Hati, yang mana kita berkuliah 2, 3, 4, 5 kali dah sini, berkait dengan kitab Penawar di antaranya, iaitu kita baca 5 sebab. 5 sebab apa kita kena jaga hati. Bagi ni dah. Sebab apa kita kena jaga hati. Sebab Allah Ta'ala tahu, Allah Ta'ala tengok dalam hati kita. Hati kita ni raja, ketua, pimpinan. Hati kita ni tepat sifat, tepat taruh barang-barang molek macam iman, ilmu dan sebagainya. Yang kelima, iaitu hati kita ni ilham, tepat ilham daripada malaikat ataupun waswah daripada syaitan. Ni penting sangat, kita kena jaga hati. Dalam kitab Penawar Bagi Hati, Syekh Qadir Mandili pengarang kitab ni dia mari 10 sifat mazmumah, 10 sifat yang keji, sifat Tuhan marah, sifat Tuhan tak kenal. Walaupun sifat tak molek ni banyak, tidak terhingga lah, banyak bila banyak pelajar. Tapi wak mari 10 ni sebab ni induk, ibu. Kalau ada hak ni biak sifat-sifat yang keji hak lain. Maka kita kena beri perhatian. Yang pertama, lobo di atas makan ni. Kita kena beri perhatian. Kalau hati kita tu ada perasaan lobo di atas makan ni, menyebabkan kita nak cari makan sanggup, kita kena kita sendiri cah reting. Ada orang panggil rasuah, pecah amanah. Sebab apa? Alasan cari makan. Gaji belah-belah ribu, puluh-puluh ribu dah, tapi dia ambil lagi. Hak Tuhan marah. Tuhan haraikan dengan rasuah, dengan pecah amanah. Dia lagi dia kena dengan amanah diberi pada dia dengan pakak dia. Dia buatlah sebab dia ada jawatan, dia ada kuasa. Sebab apa? Dia mau suap, dia mau olok duit kopi, duit kat bawah meja, bubuh lah nama gapo, asal kau bukan hak kita haram. Rasuah pecah amanah sangat. Maka dengan sebab gapo orang sanggup, sebab dia ada sifat lobo di atas makan. Lobo di atas makan ni. Orang ni buat benda haram, tanya sebab gapo, nak cari makan, dia kata. Alasan dia. Kita tanya orang-orang buat benda yang menjatuhkan maruah dia.
Buatlah benda-benda konten-konten budak-budak lah ni dalam Facebook, dalam TikTok. Dia buat benda-benda yang menjatuhkan maruah dia, menyebabkan malu keluarga. Sebab apa? Dia kata nak cari makan. Orang yang melacur diri tu, sedangkan tahu dia melacur ni, zina tu, orang panggil PA panggil sifat tu hemaruh, dosa besar nah. Tapi alasan cari makan. Sanggup orang buat benda-benda lagu tu. Apabila nak cari makan, kena suhu. Baru mudah cari makan. Syarikat suhu, kalau orang tukar suhu, kira lah tukar gapo, tukar rumah kau, tukar nyanyi kau, tukar lagu kau, ikutlah biar suhu. Jadi nak suhu tu bagi bertewah dengan orang lain. Orang lain nak suhu, dia nak suhu, maka bertewah. Apabila bertewah, khianat mengkhianati, zalim menzalimi, fitnah memfitnah, musubung atas kepala aku hatuk anakmu, mucah reti aku tolak kamu. Sebab apa tu? Badidai, berlomba-lomba. Sebab apa alasan? Cari makan. Tu. Yang kedua, Syekh Qadir Mandili memasukkan sifat mazmumah dalam kitab dia ni, lobo di atas kata-kata. Lobo di atas suka kecek. Nabi kata siapa kecek banyak, maka banyak salah. Siapa banyak salah, maka banyak dosa. Siapa banyak dosa, maka api neraka lebih utama untuk selang dia esok. Sebab neraka ni magnet dia dengan dosa. Macam lah ni, kalau besi berani, dia takak dengan apa? Dia tak takak dengan kayu, dia tak takak dengan plastik, dia takak dengan besi. Begitu juga neraka, dia takak dengan apa? Dengan dosa. Ibarat neraka ni besi berani, dia tarik apa? Tarik orang yang ada dosa. Sebab apa banyak dosa? Di antaranya mulut tak jaga, iaitu benda dalam mulut, lidah. Apakah Nabi kita kata, siapa boleh jaga lidah, aku nak rekomen, kata Rasulullah, masuk syurga Allah Ta'ala. Siapa jaga dua barang duk celah. Celah paha kemaluan, celah keng, celah mulut dia tu, celah keng tu lidah. Nabi kata, aku tengok malam Isra' dan Mi'raj, ramanya penghuni neraka sebab salah duk guna barang duk celah kemaluan dan lidah. Nabi kata, siapa boleh jaga lidah, dua anggota ni, lidah dan kemaluan, aku nak rekomen buat masuk syurga Allah Ta'ala. Tu. Maka orang lobo di atas kata-kata ni menyebabkan dia tubik kok mulut dia ni berbagai perangai, orang panggil dosa-dosa. Lidah ni di antara anggota hak banyak dosa. Ngopak tubik kok dia lah, nipu tubik kok dia lah, pelaga orang tubik kok dia lah, fitnah tubik kok dia lah, mengadu domba, belaga batu api tubik kok dia lah, mengkeji, mencaruk, sopoh seranah tubik kok dia lah. Banyak dosa dengan anggota hak lembut. Anggota lidah ni tak ada tulang, dia lembut je, lolek-lolek tapi bagi lembut tu. Siapa kau baloh 7 keturunan. Masa muka putus satu rahim, raya tak pergi salah, raya tak pergi ziarah menziarahi. Sebab apa? Tahu mulut dia lezat telacuk, kawan tak boleh lah dengan dia. Mulut dia tu gak bisa lah, lebih pada ulas senduk lagi. Balah. Sebab apa? Lidah. Nabi sallallahu alaihi wasallam diminta nasihat oleh seorang sahabat. Wahai Rasulullah, tolong nasihat kamu. Nabi pegang lidah dia yang mulia, Nabi pegang, Nabi royak, ni lidah aku ni macam lidahmu jugalah. Kalau mu tak jaga kau ni, punah manusia dengan sebab kau ni. Sungguhnya nasihat Rasulullah. Apa pegang lidah dia, royak pada sahabat, jaga. Senang Abu Bakar pun penuh dia buat macam tu, nasihat pada gugu dia. Dia pegang lidah dia, royak pesan, jaga kau ni molek. Ramai orang tak tegur siapa, balah putus satu rahim, adik-beradik, waris-waris sebab lidah. Ada seorang mocik tua zaman Rasulullah, sahabat pakat puji dia. Rasulullah mocik ni jauh lah dia, tengah malam tahajud tak tinggal, tersiap hari dia puasa rajin, puasa sunat. Tapi wahai Rasulullah, mulut dia tu lezat telacuk. Kalau dia kecek sikit, orang pakat tunduk lalu, orang pakat
marah lalu. Orang pakai tak kenal lalu. Nabi kata neraka lagu tu. Ha. Nah, puasa sunat bukan jalan cara-cara orang boleh puasa sunat. Nah, puasa sunat boleh kata somo-somo. Nah, tengah malam dia boleh tahajud. Tiba-tiba kes lidah tak jaga. Nah, ya gapo tu masuk Islam semua sekali. Udkhulu fi silmi kafah. Masuk Islam semua sekali. Hujung kepala sampai hujung kaki. Start bangun tidur siapa nak tidur pula 24 jam ni kehidupan kita biar Islam bakar. Lidah pun biar Islam. Kaki kita, tangan kita biar ikut peraturan agama. Inna dina indallahil Islam. Agama di sisi Allah Taala Islam. Maka dalam Islam ni ada peraturan dia. Ad-din ni program hidup, peraturan hidup. Cara hidup. Sistem hidup. Itulah agama. Kalau orang tinggal agama, ikut dia nak kata gapo, nak buat gapo, tu kita pakat jaga. Lidah ni besar sangat. Sampai kalau orang tua kata, kalau telajak pahu boleh gohik gostai. Telajak pahu boleh gohik gostai, boleh bundur lagi. Tapi kalau telajak kata buruk padahnya, jolalah tu. Bolehnya lah. Kalau salah kecek. Habis itu Nabi kata man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khaira aw liyasmut. Nabi kata siapa hak beriman pada Allah dan hari kiamat hendaklah dia kata barang molek, hendaklah dia kata barang baik, benda khair, benda baik. Kalau tak ada modal nak kecek benda molek, Nabi kata baik duk dia. Senyap tak ada benda dia nak kecek benda molek, maka duduk dia tu lebih molek. Dah. Okay. Orang kalau dia suka kecek tak hidup dia. Tak hidup dia. Nak kecek semua. Nabi kata siapa kecek banyak salah. Kalau orang tu 10% daripada pekecek pe tu salah. 10%. Kalau dia kecek 10%, 10% so baru salah. Kalau dia kecek 100%, 10% 10 dah. Kalau kecek 1000, 100 dah. Bunyi 10%. Tapi banyak kecek tu banyak kesalahan. Tu. Jaga lidah. Nabi SAW pesan supaya kita jaga lidah. Allah Ta'ala pun royak. Nabi pesan dalam hadis, wa hal yakubbun nasa ala wujuhihim aw manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Nabi SAW kata esok tumuh jatuh tumuh muka. Sebab di muka ni ada lidah di antaranya. Muka kita ni banyak anggota. Di antaranya telinga, kawasan muka lah, kepala tu. Lidah, mata. Ni anggota besar lakon, anggota yang 7. 3 duduk di kawasan muka. Mata, telinga, lidah. Maka Nabi kata jatuh tumuh muka di akhirat sebab gapo? Hasil usaha lidah. Esok kalau tumuh nak tukar lagu mana? Esok kalau jatuh di pada mahsyar nak minta tolong siapa? Sebab nafsi aku tahu kok mana nak cara kok orang. Anak lari dengan mokpok lari dengan anak, saya sahabat lari dengan guru masing-masing. Nafsi nak cara kok orang aku tak tahu hujung jatuh syurga ke neraka. Tak cara dah. Mak dengan ayah lari dengan anak-anak. Allah. Diri masing-masing. Sebab apa? Pusing bimbang neraka ke syurga. Maka lah ni kalau jatuh boleh tukar minta tolong orang. Kalau tumuh di akhirat 1000 kaki bertindai-tindai di atas tu tumuh nak pijak demo nak bangun lagu mana. Bertindai manusia di pada mahsyar. Maka Nabi kata tumuh jatuh sembah muka sebab hasil usaha lidah. Nabi kata lagu tu. Maka kita jaga. Jaga molek lidah kita. Orang tua kata kalau terajak perahu boleh kohik gustai, tapi kalau terajak lidah buruk padah. Dengan sebab lidah lolik-lolik lembut saat ni baloh. Sebab lidah. Kalau kena pedai daripada besi, kena pedai dari luka daripada kapok, luka daripada pisau, daripada besi saat ni kalau luka mungkin seminggu siap, mungkin sebulan siap.
Tapi kalau kena pedai daripada lidah lembut sana ni, tak sia-sia. Warna demo dengan dia, kau tengok ujung mata ya. Kalau dia duk belah ni, demo sanggup masuk ke pintu tu pergi unggah pergi dusah belah nu. Warna kau tengok demo dengan dia kat kritik ke bayar. Tahu kau tak boleh dengan dia, mulut lezat lacuk. Tak sih dia. Tu. Kalau luka dengan sebab lidah saat ni, lambat nak boleh kusia. Bila lagi demo dengan dia balah, tahu jamin itu. Jamin itu lama dah lah. Sebab apa? Lidah dia orang. Punah majlis orang lah. Malu orang duk bawa dia dalam majlis. Dia kecek bobok kursi. Tu. Luka dengan sebab lidah, payah nak sia. Payah nak sia. Kalau luka daripada pedai kapok pisah kau gapo mungkin seminggu sebulan sia. Tapi luka dengan sebab lidah saat ni, ingat pas kau mati. Pedih hati tu. Sakit hati. Okey. Maka tubik ko lidah kita ni banyak. Di antaranya nipu. Kecek nipu pelawak. Pelawak ni bohong. Gapa nama bohong, kita royak benda hak tak kena. Benda tu sepatutnya B kita royak A. Nipu dah tu. Cuma nak letak dosa kan, dok tu dia kata sengaja ke dok. Kalau dia sengaja nak royak benda hak tak kena, tak kena benda hak tak sebenar, tu panggil nipu, boleh dosa. Nipu ni dosa besar. Bohong ni. Habis tu, di masa sekolah hari tu, cikgu buat apa nama macam patung tak patung gitulah. Dia kata siakak senohong gelamo ikan duri. Bercakap bohong, lama-lama mencuri. Kita kata kait lagu mana kecek bohong dengan curi. Rupa-rupanya keedah ilmu tasawuf, apabila kita buat dosa mudah buat dosa dua. Yang kedua, apabila buat dosa yang kedua, mudah buat dosa yang ketiga. Sebab apa? Dia buat dosa, hati tu cemar. Dia cemar, gelap. Dia gelap, tak nampak mana betul, mana salah. Ajalah. Siakak senohong, gelamo ikan duri. Bercakap bohong, lama-lama curi. Dia kehoborak. Hati kita ni jadi kotor. Apabila kotor, dia kehoborak. Asal mula benda makruh dah, tapi jadi benda syubhah. Asal benda syubhah je, jadi dosa kecil. Asal dosa kecil je, bertukar dia jadi mudah nak buat dosa besar. Dosa besar je, lama-lama kupu. Nak apa tu? Borak lah tu, borak. Macam butir atas butir. Kita tak bubuh obat selalu. Kita garu-garu, hos butir asal, butir atas punggu tu, jadi 2-3 butir. Lama-lama penuh di papai punggu. Sebab apa? Tak berobat. Gitu juga hati kita. Buat sekali dosa, mudah nak buat dosa nombor 2. Mula-mula nak buat dosa tu ketar. Takut, pusing, bimbang. Mula-mula nak buat dosa. Dia biasa, kali. Tak seru dosa pun. Beres muka orang lain buat belakang, dia kata. Macam gini lah contoh. Tu email kita ni. Tak biasa pakai luar pendek. Kita kata tu email, ambil duit 100. Duit raya. Tapi syarat tu email pakai luar pendek, gratis basikal dalam kampung. Tu email kata 1000 aku tak sih. Sebab apa? Tak biasa pakai luar pendek. Pusing kampung naik basikal, nampak kepala lutut. Tapi kalau kau budak-budak hak biasa pakai luar pendek, tak duit pun tak apa. Dia kata moga aku pakai luar pendek sama dah. Kali-kali. Gitulah dosa. Kalau nak buat mula-mula tu tak gamak, tak boleh, takut. You kau borak. Maka lidah kena jaga. Kalau kita tak jaga lidah, cemar hati. Dia hati cemar, mudah nak buat dosa-dosa hak lain. Tu na'udzubillah. Allah Subhanahu wa taala kata la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'ruf. Itu dari surah An-Nisa ayat 114. Tuhan kata tiada kebaikan pada banyak duduk bisik sosi duk kecek tu. Tak ada kebajikan, duk kecek buah, tak ada faedah. Hak adanya guna lidah suruh bersedekah, suruh benda-benda molek tu ada faedah. Boleh puasa, boleh raya ni. Kita kata ambil tak boleh salah. Bukit jangan warak tak tepat gitu. Ni dak
Tahu kau orang mari rumah dia nyolok tangan belakang nak salah. Juruhlah konon-kononnya. Orang tak boleh salah pun nyolok tangan juga nak salah. Sedangkan ada peraturan tak boleh bersentuh kulit. Dan Nabi kata kalau bakar dengan api, tangan tu bakar dengan api ingin lagi. Kalau nak banding kita sentuh dengan kulit hot tak dibenarkan oleh syarak. Bakar api je lebih ingin daripada bersentuh kulit. Tapi mudahlah ni warak tak tepat raya kan dia kata tangan belakang. Jangan. Maka kita oyak benda molek tu. Tu orang panggil amal dengan lidah kita. Bukan payah nak buat benda ni. Benda kebajikan tak payah mana guna lidah ya. Modal ke apa? Bukan modal 1000, modal liu. Tapi pahala bertindai-tindai, pahala besar. Kita royak dengan lidah kita tu dia ingat pas mati ya. Nah, suruh benda molek kita tengok budak-budak dia ambil air semaya dalam kolok. Dia ambil lah gayung, cebok gayung tok atas bira kolok dia celuk dalam gayung ambil air semaya. Kita kata awak tak boleh lagu tu air musta'amah jadi tu. Nak celuk dalam kolok tu tak pandai dia ambil air pahit ni. Dah penuh hama tegur seorang bukan budak orang tua dah. Tapi dia kata gimana dok, dia kata bukan mazhab Syafi'i dia. Dia kata dia mazhab lain, mazhab Hanafi ke Maliki gitulah. Allah lah kalau dia ngaji mazhab dia kata tak apa, tak ada air musta'mah ikut. Kita mazhab Syafi'i ni ada air musta'mah tu. Air musta'mah ni air yang pecik basuh agar pohon wajib anggota wuduk tu. Mana dia duk macam celuk-celuk lagu tu jadi musta'mah lah. Angin dia duk basuh. Mana dah ambil dalam gapo nama bekas dalam cetung untuk siapa dua koloh. Habis tu orang seluk dalam koloh. Tu. Kita royak dia pun ingat apa mati. Dia royak pula ke orang lain. Pahala kita amal jariah. Mengalir tu orang panggil ilmu-ilmu yang mengalir ilmu manfaat tu jalalah tu. Apabila mati anak ada dah kan. Tak boleh buat amal dah semaya puasa baca Quran tak boleh dah kecuali hak tinggal ilmu yang manfaat. Tak nanti kau jadi ustaz, tak nanti jadi tok guru baru nak ngajar dah. Kita tahu sepatah royak sepatah. Nabi kata balighu anni walau ayah. Nabi kata sampaikan oleh kamu daripada aku kata Rasulullah walaupun sepatah ayat kamu tahu. Tak nanti kau kita jadi ustaz, tak nanti kau jadi tok lebah, kita tahu sepatah royak sepatah. Ni pahala. Maka Tuhan kata tiada kebajikan pada banyak duk sosik buat kecuali hak jadi kebajikan illa man amara bisadaqatin aw ma'ruf, suruh bersedekah ataupun benda-benda baik. Dia suruh dengan lidah dia guna buat benda baik. Macam musim-musim lah ni. Kita royak sedekah weh. Di Gaza ni berat lah ni. Baru ni gecak teh jatuh sementara. Moga orang Israel tak boleh nak pakar dia ni. Nabi dia bunuh. Bani Israel ni dia bunuh nabi-nabi puak dia ni tak tahu apa. Beribu ke beratus orang dia bunuh. Nabi yang itu Bani Israel. Habis itu Tuhan cabut keistimewaan puak-puak Bani Israel Tuhan cabut. Habis itu Nabi akhir zaman ni bukan puak dia. Nabi kita Muhammad SAW. Bukan puak Israel dak. Bani Israel, Bani Israel tu anak keturunan Nabi Yaqub alaihissalam. Sebab Nabi Yaqub ni dia suka jalan malam. Israel ni jalan malam disandarkan kepada siapa? Nabi Yaqub. Nabi Yaqub ni anak Nabi Ishaq. Nabi Ishaq ni anak Nabi Ibrahim. Ibrahim anak dia Ishaq. Mak dia nama bukan Sarah ada. Sarah Hajar tu keturunan Nabi kita iaitu Ismail ni. Nabi Ibrahim bini dia. Bini dia hak mula-mula tu Sarah. Tu be Ishaq. Ishaq ni tu be anak dia Yaqub. Yaqub ada anak nama Yusuf. Cucu cicit dia. Ayah Nabi Yusuf iaitu Yaqub Nabi juga. Tok dia Ishaq. Toknya dia atas Nabi Ibrahim alaihissalam. Pak keturunan Nabi belakang. Nabi Ibrahim, Ishaq, Yaqub, Yusuf.
Maka puak-puak Bani Israel, ramai dia bunuh puak-puak Nabi. Zaman itu. Maka Tuhan cabut keistimewaan. Dulu hebat tak hebat kira Nabi Musa ni, puak-puak Bani Israel lah tu. Firaun ni puak-puak Kibti. Kebaloh Nabi Musa kita tolong. Kita apa puak Kibti, puak Firaun mati. Kira apa dia tolong puak dia Israel, Bani Israel tu duk balas dua orang tu. Puak Firaun ni kita apa sekali tapa mati. Mati dia tu muka Nabi Musa ni gagah. Ni numbuk dia tu. Numbuk dia tu tahulah berat berapa teh. Kalau kita kata Mak Ali tu bisa dah. Muhammad Ali tu bisa dah, Mike Tyson tu bisa dah, numbuk dia tu berat. Numbuk kita rengeng. Sebab apa? Muka kita tak berlatih lah mana numbuk kita tu. Dia ni tekan tubi tu. Dia paping tu berapa ratus kali boleh paping. Kita paping boleh 10 kali tak gerak dah nak akak tubuh. Tu tak berat numbuk kita. Numbuk dia tak tahulah berat berapa teh. Tu kena sebutir tu pakai tasir dah. Habis tu orang tak sukalah mana. Sebab apa semata telajak gocok. Tak ada dua lekong. Mama Ali Mak Tyson jami-jami dia sahur hari tu tak ada 2 lekok. Bayar tiket dah lah mahal. Tengok berapa minit, berapa saat ada. KO lah dah gula. Tak lama gocok. Sebab numbuk dia tu berat telajak. Nabi Musa numbuk dia tu pakai sekali mati demo tu. Giroyak kepada Firaun. Ada orang kelih goyak Firaun hamba Nabi Musa tu dia mengundur diri dulu tu di pada perkampungan Nabi Syuaib. Nikah dengan anak Nabi Syuaib tu cerita panjang lah. Maka puak-puak Bani Israel ni apa nama dia tak kenal jasa-jasa. Maka tu tarik. Tuhan tarik. Keistimewaan puak dia. Maka dilatih Nabi akhir zaman bukan puak Israel tu. Puak orang Arab itu Nabi SAW. Bani puak-puak Quraisy. Okey. Maka Allah Subhanahu Wa Taala kata tak ada kebajikan duk banyak sosi-sosi kecuali hak ada pahalanya suruh benda untuk bersedekah. Di Gaza lah ni kan. Tu. Pecabulan puak-puak Israel nyebong video tu kisah video tu kan. Israel ni bong tinggi tak tinggi netuk. Budak tu lecak tu air tak tahu lah berapa puluh meter naik. Ada ke video tu naik kan dengan debu tu kan. Dom netuk tu orang panggil nayan meleting lecak ataupun apa nama netuk tu apa nak lecak budak saat ni Allah tingginya tak tahulah. Acuk kau jatuh coh kau patah mati ya Allah kena sungguh. Tu puak-puak Israel tu memang tak boleh percaya semati puak-puak dia. Kita suruh bersedekah. Tolonglah puak-puak kita sana nak makan payah gitu gini dah lah demo sekat. Ataupun royaklah sekadar kita mampu boykot. Tapi orang kita ni hangat-hangat tak hayal. Masuk semangat tu pakat boykot belaka. Siapa kau nak tutup kedai demo tu. Sebab apa? Orang pakat tak pergi beli. Nak tutup kedai siapa buat dia. Tapi 2-3 bulan lepas pada tu setahun pakai lupa dah. Penuh pula duk jujur. Jujur pula dah pergi beli. Saat ni boykot hangat-hangat tak hayal. Tak sel lagu tu dah. Suruh bersedekah. Lepas tu au ma'ruf, suruh benda-benda molek dengan lidah kita baru ada kebajikan. Royak benda-benda molek. Tak boleh dia pakai buku tubuh lagu tu. Bukan tutup aurat tu. Kita kena tutup aurat lagu mana? Tak terik, tak ketak, tak apa nak panggil tak jarang nampak kulit. Tak nipis. Tu kriteria untuk tutup aurat. Tak ketak, tak nipis, tak nampak kulit. Aurat kena tutup. Kena longgar. Kena tebal. Jangan ketak buku. Tu. Kena royak anak cucu kita. Ni dak tu dia pesan awal pakai molek. Maka anak dia duduk Kuala Lumpur tu balik raya. Duduk Johor tu balik raya. Maka ayah ni muka baru pergi dengar masjid. Baru jadi ahli jemaah. Maka tok guru ustaz dak royak lah pesan ke anak-anak tu
Sebab Tuhan kata ku anfusakum wa ahlikum nara, jaga diri kamu, jaga ahli keluarga kamu daripada bakar api neraka. Maka dia baru ngaji, maka insahlah ayuh sana. Maka dulu tak royak aku anak suruh tutup aurat molek, muka anak besar lah kedah ni. Siapa nikah dah, maka anak dia baliklah raya, maka dia pesan lah muka baju raya ketat. Ayah nak pesan ni. Dulu ayah tak tahu juga bab-bab aurat. Kat ayah dengar masjid ustaz duk ngajar ni tak boleh rupa-rupanya pakai lagu ni. Maka dia pesan ke anak tina dia, anak tina dia kata gua anak, ayah tak sedar royak kita besar dah. Kita pandai dah bawa diri. Ayah tak setegar hamba lah, hamba boleh bawa diri dah, dia kata. Ayah dia pun kelok tekuk. Tak berani sebab apa? Moga anak dia 1000 sebulan awak masuk. 1000 sebulan dia boleh cocoh di BSN tu, pergi cocoh dengan kad boleh ambil duit 1000 sebulan anak dia tu awak masuk sebulan 1000. Takut anak tak masuk duit 1000 sebulan ni, tak berani nak tegur dah ayah. Dayus lagu tu dayus. Dayuh ni tak bau syurga. Bukan setakat masuk syurga, bau syurga pun tak. Minta maaf dengan anak kita. Boleh kau minta maaf dengan anak? Apa tak boleh? Hak kita terhadap anak, hak anak terhadap mak pak, dia ada hak masing-masing. Kalau kita tak tunai hak dia, kita kena beki semula. Tidak didakwa kita nak masuk syurga, tiba-tiba kita dengan orang rumah kita, moga mari dengar dah, mari Jumaah dah. Nak masuk syurga, tiba-tiba gantung betih ke anak. Ayah nak pergi mana, mak nak pergi mana. Ayah mak dia kata, aku nak masuk syurga. Nanti dulu ayah, nanti dulu mak. Buat apa? Tak ayak kamu retek. Berat kita. Nak jawab tak lepas esok-esok. Habis tu dalam Quran kata, mak pak lari dengan anak-anak. Takut ada kait, takut ada tututan. Takut ada orang panggil gapo gue belo dan sebagainya. Lari mak pak dengan anak-anak di padang mahsyar. Takut sekak lagi. Allah ya Rabbi. Tapi tak lepas lari pun tak lepas. Tuhan kira sosok. Habis tu royaklah betul semula. Jamin gitu masa dia kecil-kecil kita tak royak. Lalu muka kita pun tak tahu juga. Lah ni kat kita tahu ni royaklah. Minta maaf ayah nak minta maaf ni. Dulu ayah tak tahu. Ayah nak royak betul ni. Sebelum ayah nak pejam mata rapat, ayah nak royak ni. Banyak dah ayah terlupuk daripada hak-hak pendidik anak-anak. Maka ayah nak royak pakaian tu kena tutup molek. Royak. Ni pahala dari segi lidah kita. Bahkan wajib kita mencegah kemungkaran dengan kuasa yang kita ada sebagai orang tua dan sebagainya, sebagai pemimpin dalam keluarga. Okey. Maka Syekh Qadir Mandili pesan royak pada kita dengan hadis-hadis Nabi, dengan ayat-ayat Quran supaya kita jaga lidah. Di antara salah guna lidah, kecek nipu, kecek lawak. Di antaranya fitnah. Kita guna lidah kita tu fitnah orang, maka menyebabkan malu dia, jatuh maruah dia. Siapakah tinggal kampung dia, kita duk fitnah dia. Muka kita ada kuasa, kita boleh fitnah, buat gini, racai kau tu racai kau ni. Orang fitnah kan. Fitnah kena fitnah. Siapakah kena buat kerja, siapakah malu dengan orang kampung, terpaksa tubik kampung. Bertahun-tahun kita apa malu dengan fitnah orang. Dia tak ada kuasa nak royak tak boleh. Malu juga bawa diri. Allah. Ni habis tu dalam Quran kata fitnah tu lebih teruk dosa dia daripada membunuh. Jalah. Al-fitnatu asyaddu minal qatli. Fitnah tu lebih teruk dosa dia daripada membunuh. Kalau bunuh orang tu dosa besar dah. Tapi fitnah ni dosa dia lebih besar. Sebab apa? Maruah orang gitu gini. InsyaAllah kita bunuh kewibawaan dia. Kita bunuh kehidupan dia. Masa depan dia. Tu dengan fitnah sana. Guna jaga molek lidah kita. Kecek nipu jangan. Fitnah memfitnah jangan. Mencarut. Ada orang tu tak boleh dia. Kecek betul tak boleh dia. Mestilah dia akan lekuk. Kau tu lekuk. Kau ni kecek uduh orang panggil. Kecek uduh. Jangan jaga lidah mulut kita tu. Tu. Ada seorang waliullah nama dia Malik bin Dinar. Malik bin Dinar ni lah kitab tasawuf banyaklah nasihat-nasihat dia. Malik bin Dinar ni asalnya orang lobe dia, orang lobe.
Tapi ada peristiwa membuatkan dia ni taubat nasuha, taubat sebenar, dia ngaji, dia belajar, wali besar dia. Kayak gapo? Jangan tengok ada orang panggil orang tu setara mana di permulaan dia. Tuhan inilah di atas pengakhiran seseorang tu. Akhir seseorang tu macam mana? Kita jangan menghukum orang dengan masa silap dia. Orang ada masa silap masing-masing. Dia ni bekah gitu, bekah gini, bekah. Aku kenal lah dulu. Dia tak molek lah ni dia jauh lebih pada kita tu. Habis tu jangan pandai masa silap orang. Orang ni boleh berubah kan. Hati manusia ni Tuhan boleh berbolak balik. Habis tu kita minta, ya Allah, Tuhanku janganlah duk balik hati aku daripada juruh, jangan jadi tak juruh. Kalau jadi daripada tak juruh, boleh balik Tuhan supaya jadi juruh. Tu ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Ya Tuhanku yang membalik-balikkan hati, tolonglah tetap hati aku di atas agamamu, di atas ketaatan padamu. Jangan duk balik hati apa ni ila tabi'ah apa ni, juruh tahu ila tabi'ah guano jadi buana. Itu nauzubillah. Jaga lidah daripada gapo keji mengkeji, ataupun selera tak kena tepat lagi. Kita kan nak selera sama. Selera itu selera gini, selera ni boleh melawak selera ni, tapi pada tepat dia lah. Kalau tak kena tepat, payah. Orang yang biasa duduk kecek salah ke, payah dia nak kecek betul. Dia kata tak sedap lah kecek betul, dia kena bubuh periso. Kalau dalam masak dia tak sedap bubuh garing dengan gula, dia kena bubuh periso kata. Ajinomoto ko, kecap ko, soh ko, lada benar ko, soh tirai ko, ada debu-debu, agak chicken stock ko, debu sebut ke apa, penambah perasa dia panggil. Baru sedap masak tak erat dengan gula, dengan garam je. Orang panggil gitu juga kecek. Tak sedap kecek betul gitu. Dia kena tambah periso. Asal mulanya aksiden itu cala je, cala. Tapi siapa kau beritahu orang mula-mula ni, aku tengok orang aksiden tu pala getok tu. Siapa dia kena aksiden dia tu cala lah, nelah cala. Goreh. Dengar kau orang mula-mula, patut orang mula-mula siapa kau orang nombor 2. Hak asalnya goreh, nak boleh ke siapa cerita orang nombor 10 dengar tu mati patah tekok. Sebab apa? Tu tambah sikit perisa, ni sedap cerita ni. Ni tambah sikit lalah kali hak gorehnya orang nombor 10 boleh beritahu ke apa? Mati patah tekok. Sebab apa? Tambah perisa tu tambah sikit, ni tambah sikit. Gitu. Kecek buah. Nak sedap ke? Tak sedap kecek seberik betul gitu. Kena lekuk-lekuk. Ada cerita orang yang suka nipu ayah dengan anak. Ustaz kita cerita suka lucu juga lah. Dia kata seorang ayah dengan anak ni dia nipu sama lah kalau kecek kan. Satu hari ayah dia sana itu pergi dengar orang ngajar kali. Tok guru ustaz kata salah kecek nipu, dia pun nak taubat. Ajak anak dia awal. Ayah dengar ustaz tok guru kata salah kecek nipu. Kita pergi taubat. Jadi sebelum nak taubat ni kita pergi sungai dulu lah, mandi sunat taubat ni. Ayah dengan anak ni duduk bira sungai tu nak mandi sunat taubat. Ayah dia kata awal gilah terjun dulu, mandi sunat taubat ni, mandi sunat taubat. Anak dia kata ayah lah terjun dulu sebab ayah banyak dosa. Ayah orang lama tu banyak dah ayah nipu, ayah banyak dosa, ayah pergi terjun dulu. Tak apalah, awal terjun dulu tu main suruh hakau suruh mulalah kali. Ayah dia kata tak apalah, moga aku banyak dosa, aku terjun dulu. Ayah dia terjun nak mandi sunat taubat dengan anak dia atas bira sungai tu, terjun ayah dia dung dalam sungai. Tiba-tiba anak dia duduk bira sungai, dia tunggu ayah tak timbul-timbul. Terjun dalam sungai tak timbul-timbul. Lama tunggu timbul tu. Anak dia tanya ayah lama. Ayah dia dalam masa dia terjun saat ni, kain luar dia tu lekat di akar pokok bawah. Rebah. Ayah dia terjun tu lekat di rebah bawah. Jadi tak seroyak lah, takut malu kan anak dia lekat rebah.
Kokak-kokak mu tak lemah dah. Dia bah tu, maka anak dia pun tanya, "Apa ayah lama?" Ayah dia pun muka biasa kecek nipu. Dia kata, "Guano, tahu ayah terjun dalam sungai saat ni bawah tu, jumpa ngagu. Duduk minum kedai kopi," dia kata. Dia lagi nipu. Nak mandi sunat taubat dah tu. Ni malu kan anak dia nak royak dekat kain saat ni luar tu. Oh, tak apa gitu ayah, hamba pula nak terjun. Maka anak pun terjun pula. Terjun nak mandi sunat taubat tu. Tiba-tiba teratuk pala anak saat ni batu bawah. Teratuk tu bengah-bengah naik atas bira sungai. Ayah dia tanya, "Mana awak pala bekok darah tu nampak?" Tahu ayah pergi minum kedai kopi bawah nu tak bayar, orang kata ambo. Nak taubat tu, tapi gitulah orang biasa nipu kan. Tak boleh kecek betul. Nak tambah juga, nak olek juga. Wis sedap cerita. Masya-Allah. Habis tu kita jangan dak ajar. Mula-mula nak nipu kan payah, tapi kalau dia biasa nipu tak apa, jadi mudah dah nipu. Tapi tu kalau ulama kata kalau kita nak nipu, jangan kecek nipu, kita kena guna tauriah. Tauriah ni ada dua maksud, dua makna. So perkata tapi dua maksud, dua makna. Lagu mana? Kita royak so ni tapi orang faham makna lain. Contoh Nabi Musa. Nabi Musa lepas pada dia cerita dia kena ambak pada Firaun tu, dia pergi pada kampungnya Nabi Syuaib, nikah dengan anak Nabi Syuaib. Cerita dia panjang. Mah kahwin dia tu 8 tahun tambah 2 tahun jadi 10 tahun. Mah kahwin dia pera kambing Nabi Syuaib. Tu mah kahwin nikah dengan anak Nabi Syuaib. Lepas tu dia balik semula Mesir. Nak pergi dakwah tu, suruh dakwah semula kena Firaun laknatullah. Maka dalam perjalanan ni tu orang besar Musa ingat molek tengah jalan tu ada perampok ni pelik sungguh. Dia bukan ropok gapo, dia ropok, dia colek orang Tino hak comel, tapi bukan anak dara. Dia colek orang Tino comel bini orang. Gila sungguh. Bukan anak dara dak, dia colek dia tak sewi orang ada bini comel. Kalau orang ada bini comel dia akan colek. Maka Nabi Musa orang pesan lagu tu, dia kata tak apa. Tiba-tiba tengah jalan jumpa sungguh dengan pencolek sana. Orang colek bini orang hak lawa. Maka bini dia tu, bini Nabi Musa tu, anak Nabi Syuaib tu sedap kelih lawa. Maka raja perampok sana tanya siapa tu. Dia pun jawab mana? Ikhwati. Dalam bahasa Arab ikhwati ni dua maksud, dua makna. Masuk hak dekat muda faham gapo? Adik tino ambo. Ikhwati ni adik tino, saudara tino ambo, adik tino ambo. Masuk so lagi hak jauh tu. Masuk dia adik beradik seagama, saudara seagama. Nabi Musa nak masuk tu, masuk mana? Masuk adik beradik seagama. Bukan adik beradik adik tino, bukan adik kandung, bukan. Jadi demo tu faham ikhwati tu adik tino, maka lepas tak kena ropok. Kalau dia ayak bini dia pecolek kat ni ropok. Ni Nabi Musa esok dia malu Tuhan. Di pada mahsyar esok orang pakak pergi belarok. Sebab lama doa di pada mahsyar adalah satu idea tak berapa ribu tahun di pada mahsyar ada idea kita pergi jumpa Nabi Adam. Belarok ramai-ramai cari Nabi Adam. Lama mana dia ketemu. Jumpa Nabi Adam, tolong minta dengan Tuhan Nabi Adam weh. Sebab mu lah bapak manusia kan. Minta Nabi Adam supaya Allah Taala ni pergi minta dengan Allah Taala supaya Nabi Allah Taala buka mahkamah pada mahsyar. Nabi Adam jawab kan, "Oi kawan dengan Tuhan tak berani hari ni," dia kata. Tak berani. Nabi Adam tak berani. Aku banyak juga aku tak kena. Mu jatuh bumi hari tu aku duduk alai syurga makan buah khuldi. Tak berani dia. Maka jujuk turun pada Nabi Nuh. Nabi Nuh kata, anak ambo pun tak ikut ambo naik atas kapal itu. Jumpa Nabi lain, siapa Nabi Musa? Nabi Musa tak berani, dia kata kawai salah kecek hari itu. Ihsan ni lah kata ulama. Dia sebut adik-beradik itu. Walaupun betul dia kecek itu, tapi maksud orang faham adik tino, tapi hak dia naknya adik-beradik seagama. Berkata setengah ulama kalau kita nak itu guna hello. Contoh ada demo mari dengan parang dengan kapok. Ada kita tengok orang tu lari bengah dia nusuk belakang rumah kita.
Belakang rumah kita di Nusu, kita pun duduk nyapu sapu, tiba-tiba sapa 3, 4, 5 orang bawa dengan pedang dengan kapok. Tanya kita, demo nampak orang pakai baju sikit, tinggi sikit, lalu kok ni saat ni. Kita nampak saat ni sebab di Nusu ke belakang rumah kita. Tapi kita nak jaga nyawa dia, kita pun royak buat hello sikit. Lagu mana? Kita bergenjok. Kak ambo duduk sini, kita lakoh-lakoh. Kita pun royak, Kak ambo duduk sini, tak nampak lagi. Kalau kita nampak tadi, masa duduk situ, kita genjok selakoh. Tak nipu dah tu. Tak nipu dah tu. Orang panggil, hello. Tak suwi nampak kita nipu, tak suwi ajar. Sebab orang biasa nipu ni, tak boleh. Dia kena nipu juga, kena tambah perasa juga dalam kata-kata. Ni bahaya ni. Bahaya. Sampai kau orang tak percaya dah kalau dia kecek. Cerita ke apa budak-budak dulu, cerita ke apa Rima tu kan, kena tekan ke Rima sebab dia buat kejut sama. Rima mari. Orang mula-mula orang dengar tu, ingat ke Rima sungguh pakat lari. Kakak ni nipu rupanya. Lelah kali Rima mari, yo yak benar sungguh, Rima sungguh mari, orang tak percaya. Dia kena tekan mula-mula. Kira apa? Dia nipunya pasal orang tak tolong dan sebagainya. Ni nepik pun, yak lolok tu. Dekat dia kena kekoh kau Rima sungguh. Orang tak percaya kira apa? Dosa nipu dia tu. Makan diri sendiri. Cerita budak-budak dulu dalam cerita buku cerita. Okey. Banyak lagi lah. Guna lidah salah guna lidah. Siapakah Nabi kita kata iza kaziba abdu kizbatan taba'ada anhu malakum milan minnatni ma ja'abi. Nabi kata orang hak kecek nipu ni malaikat rahmat lari sebatu. Batu ni lebih pada sekilo. Sebatu ni jarak dia lebih pada 1 kilometer. Jauh lagi sebatu. Setara mana jauh lari malaikat? Kilometer lebih. Kita kata kalau duduk situ tak bau dah, tapi malaikat ni mau busuk dosa. Kita kecek nipu, malaikat rahmat ni tak boleh masuk rapat. Dia busuk dosa nipu kita. Dia lari lebih pada 1 kilo lari. Lepas tu kalau malaikat rahmat lari dengan kita, tu jin setan duk masuk alok kita buat benda jahat lah tu. Nipu. Malaikat rahmat lari. Kita ni kena tarik malaikat rahmat biar ramai-ramai duk dengan kita. Baru aura positif tubuh kita ni. Dia aura positif, ingin buat amal. Jadi berat nak buat amal kira apa? Setan duk alok kita, duk wasuah kita. Sebab malaikat rahmat lari daripada kita. Di antara malaikat rahmat lari, kecek nipu. Nabi kata sekali kecek nipu, sebatu. Malaikat rahmat lari daripada kita. Allah. Rugilah. Banyak lagi lah. Berkenaan dengan lidah. Jadi malam ni, lobo di atas kata-kata, lobo di atas makan ni. 10 sifat tak baik, 2 kita hurah sikit-sikit lah tu. Kalau nak baca selah-selah, sebutir-sebutir, panjang. Panjang lah. Cuma mau cebok-cebok. InsyaAllah ada masa kita bicara semula. Lagi tak pernah bagi hati sifat mazmumah. 2 malam ni, lobo di atas makan ni dan lobo di atas kata-kata. Maka kita pakat jagalah lidah kita tu. Sebab dengan dia ni banyak orang nyesal esok di akhirat. Ramai orang tumuh muka sebab hasil usaha daripada lidah. Ramai orang panggil beban dosa sebab apa? Lidah dia sendiri. Ramai masuk dalam neraka pun sebab lidah. Marilah sama-sama kita banyak ke zikir, selawat, baca Quran dengan lidah kita. Tu tujuan utama lidah. Buat amal ibadat dengan dia, bukan guna sehar untuk maksiat kepada Allah. Jangan marilah sama-sama kita pakat muhasabah diri lepas pada Ramadan ni. Mudah-mudahan kita Allah Ta'ala terima amalan kita bulan Ramadan, menyebabkan kita jauh ada sifat ketakwaan, menyebabkan kita dekat dengan Tuhan. Lama-lama hati kita tu orang panggil kasih sayang pada Allah. Bila-bila masa mati pun beres. Sebab apa? Cinta kita pada Allah Ta'ala tu kuat dah. Kita pada dunia kau tawar dah. Allah ni kita pada dunia banyak tempat menyebabkan kita takut nak mati, sebab kita pusing bimbang nak tinggal dunia, harta benda kita pengaruh pengikut kita. Tapi apabila kita sudah kasih pada Allah, dosa kita sudah taubat dengan molek, dengan orang kita minta maaf dah, minta Allah dah, insya-Allah bila-bila masa Allah Taala mari ambil kita melalui malaikat dia cabut nyawa tu, kita bersedia insya-Allah. Allah ni buat persiapan untuk menghadapi saat-saat kematian kita. Dengan apa? Amal-amal soleh, kita taubat daripada dosa kita lah insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukkan kami benar-benar itu benar supaya kami dapat membuatnya, ya Allah. Wa arina batilan batilan warzuqna tinabah. Dan tunjuk kami benar salah itu salah supaya kami dapat meninggalkannya, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wallahu akbar.